Guys, ChatGPT sekarang dah makin gila. Okay, dia dah ada aplikasi baru nama dia ChatGPT Atlas. So, apa benda ni? Ini adalah satu browser baru daripada mereka. Iaitu, lepas ni bila mana kita buka mana-mana website, kita boleh terus tanya directly. Dah macam ada assistant, live assistant. Dah boleh terus tanya dan berikan kita jawapan semasa kita sedang web browsing. Okay, jom kita try guys. Ini aplikasi baru dia, ChatGPT Atlas. Jadi sekarang saya tengah buka website Apple. Apple baru lepas lancarkan satu MacBook baru, M5. Jadi apa saya buat adalah saya tekan je kat bahagian atas ni, dekat tu saya dekat kamera ni. Tekan Ask ChatGPT dan saya minta, nampak what's the difference compared to before? Is this new? So dia terus bagi tahu secara live dekat tepi. So ibarat kita ada assistant secara live yang boleh terus tanya kita. Kita boleh terus tanya pada dia. Jadi contoh sekarang ni saya buka Wikipedia, okey. Ini adalah Prime Minister baru untuk Japan. Jadi, jom kita tanya siapakah beliau. Okay, contoh, saya tekan kat sini. Alright, tepi ni tekan. Okay, dan saya boleh tulis kat sini. Who is this contoh Who is this? Summarize contoh saya minta ada summarize. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, nampak? Dia terus bagi tahu. So, memang gila lah guys.